kita operasi cuba biasa cuba nak turun pada highway lah macam lagi penerima anugerah bagi misi intervensi krisis Pegawai Bomba Wan Musafar bin Wancik Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya. Untuk kes yang pertama tu, Abang Rezek tu, macam kami lihat lah, kami terima panggilan dan kami pergi tempat lokasi. Dan seperti biasa kami akan buat size up dulu, tengok keadaan fizikal dia macam mana. Macam biasa kami tanya, awal kami datang, kami tanya nama, tinggal mana, tapi tiada sebarang jawapan. Saya pun terus bertanya lagi, tanya dia masih kata sudah berkahwin atau mempunyai anak, dia angguk. Masa itulah saya fikir ini mungkin ada masalah peribadi, dan saya bagi kata-kata nasihat kepada beliau lah untuk meneruskan kehidupan. Dan saya percaya setiap satu masalah ada lagi 10 jalan penyelesaian. Untuk saya bagi kata semangat dia untuk pulanglah ke rumah, masih ada keluarga yang menanti dia, beliau di sana. Untuk yang kes kedua pula, untuk mangsa yang ingin terjun di highway bercam tu, terima kasih juga kepada orang awam kerana berjaya tarik dia. Cuma saya bagi dia kata-kata nasihat semangat lah, supaya orang kata setiap kehidupan ni pasti ada jalan penyelesaian. So dia mungkin ada masalah peribadi jugalah kan. Jadi saya bagi nasihat dia, ingatlah kita hidup di muka bumi ni masih ada, kita masih ada Tuhan, ingat Allah. Jadi dari situ mungkin terdetik hati dia untuk orang kata berubah lah, untuk daripada meneruskan, daripada bertindak di luar kawalan. Jadi saya terus kata beri kata-kata semangat supaya beliau, perkara-perkara ni memang tidak sepatutnya lah dilakukan oleh seorang orang kata yang mempunyai akal dan manusia lah. Dia sebenarnya dalam keadaan ni saya pun tak ada pengalaman sangat, tapi dalam keadaan spontan sebagai kita pun ada empati jugalah untuk mangsa. Jadi saya, apa yang terlintas dalam fikiran saya sebagai anggota bomba, tugas kami pun menyelamat. Jadi kami memberi kata semangat pada mangsa lah untuk meneruskan kehidupan, supaya jangan mengulangi perkara-perkara yang tidak seeloknya lah. Jadi dorongan daripada rakan-rakan, pengalaman kerja, daripada melihat mangsa-mangsa, kami dah macam terlintas fikiran saya untuk memberi dia kata-kata semangat lah untuk teruskan kehidupan di hari-hari akan datang.